Ini cara macam mana aku buat RM1,000 sambil main game. Kau tengok aku sambil main game. Aku sekarang tengah main Valorant dengan kawan-kawan aku. Sementara aku tengah main Valorant, aku ada jumpa satu setup tau. Kau dah tengok setup ni By the way, setup ni ada dalam ebook. Apa yang aku nampak dekat Traffic M15 is ada trend line, downtrend, first touch, second touch, third touch. Benda ni ada dalam ebook. Kau tengok ni. Sekejap. Sambil main. Korang nampak ni, betul-betul ada dalam ebook. Downtrend. Kat M15 ni ada drop, base drop. Korang tahu tak drop, base drop tu apa? Sini aku tunjuk. Ni nampak ni. Drop, base drop. Semua tu ada dalam ebook. Sekejap aku sambung main. So aku entry cell dulu. Kita tengok kejap lagi Aku entry cell dulu. Aku nak sambung main. Sambil belajar ebook pasal chapter 3 trend line, sambil aku main Valorant dengan kawan-kawan aku Kejap lagi kita tengok dah profit ke belum. Sekarang dah running sikit, adalah dalam 1000 lebih. Sekarang baru running 48 pips. Aku hold dulu. Aku nak sambung main. Apa ni? Aku tengah top frag ni. Masih awal. Yo, dah running. Sementara aku main Valor, dah running almost 60 pips. Aku close out dulu. Ini cara macam mana aku buat RM1,000 sambil main game. Apa beza student-student lain dengan aku adalah student-student lain pun main game. Cuma korang main game, korang kosong tau. Aku main game, aku buat RM1,000 sambil main game. Macam mana? Aku belajar hasil daripada ebook Golden Boy je. Sini aku tunjuk kat korang.